Apa yang susahnya bawa kontena? Kalau nak masuk belah kanan, rapat ke kiri. Kalau nak masuk ke kiri, rapat ke kanan. Macam ni, nak parking kat sini, kepala menghadap sini, kontena belah sana. Rapat ke sini dulu, pusing ke sini. Rapat ke sini. Ni parking sini. Okey. Kono. Bagi straight badan. Lepas tu adjust sikit-sikit je lagi. Kalau tak boleh, pergi depan pula. Settle. Contoh macam yang ni nak pergi ke kiri kan. Tengok, mesti belaga punya. Tambah kalau kontena panjang. Tapi kalau nak corner ke kiri tapi ambil rapat ke kanan, tengok contoh sini ada dinding ni. Dia takkan belaga. Takkan belaga. Macam tu juga kalau nak pergi kanan, rapat ke kiri dulu. So kontena belakang panjang takkan kena belah sini.